kad kredit adalah kemudahan kredit yang paling senang diperolehi dan kebanyakan daripada kita, termasuk saya, itu adalah kemudahan kredit pertama yang saya dapat sebelum saya dapat beli kereta, beli rumah. Okey, tapi ada segelintir yang guna kad kredit, ada tabiat pengguna yang boleh merosakkan peluang anda untuk dapatkan pinjaman perumahan, iaitu ada 3 di sini. Dalam buku Tuan Luluskan saya ada huraikan 3. Pertama, pelan bayaran angsuran. Yang kedua adalah penggunaan yang tinggi, kadar penggunaan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pengeluaran tunai. Okey, jadi kalau tabiat bayaran penggunaan anda untuk kad kredit macam ni, ini boleh jejaskan peluang untuk dapatkan pinjaman perumahan. Dan yang terakhir adalah bayaran minima. Okey, nak tahu lebih lanjut macam mana boleh jejaskan peluang anda dapat loan rumah, anda boleh baca buku ni, buku Tuan Luluskan dalam beg kuning.